Okay guys, mari kita bincang. Let's discuss this. 1.2 ini soalan percubaan dari 2023 2023 trial papers. Question for 1.2. So, excuse me. Mari kita teruskan perbincangan. Continue discussion. Look at playlist. Tengok playlist. Jadual 1 menunjukkan masa yang diperlukan untuk menyiapkan lembaran kerja M. M ialah masa. Time needed to complete worksheet M and number of students. Bilangan pelajar. Bilangan murid N. Okay. So, M dan N lah. Diberi bahawa given that M varies inversely. M berubah secara songsang dengan kuasa 2N as the square of N. Find the value. Cari nilai. So, okay, first tulis hubungan dia, right? The relation first. M varies, M berubah secara songsang. Inversely means penyebut, denominator. Square of N. Kuasa 2 bilangan murid. N square. Okay. So, jadikan dia persamaan, make it equation, darab dengan K. Jadikan K sebagai perkara, make K the subject, we get Mn square. So, M1, N1 kuasa 2 sama dengan M2, N2 square. That's all. Ini adalah set lengkap kita. This is the complete set, right? So, kita letak di mana? Usually complete set di sebelah kanan lah, on the right lah. So, here, set lengkap kita di sini. 1M, 1N. 1M and corresponding N. 1M dan N sepadan. So M18, 18, N is 2, 2 kuasa 2, 2 square. Here we have M ialah X, N ialah 3. So X darab dengan 3 kuasa 2, 3 square. And you can solve lah. So ini 9, so bahagi 9, kiri kanan, left and right, divide by 9. So 2 darab 4, 8. Finish. Okay? Okay, tengok ni SMK, SMPK 1, SMK, SMPK 1. Dalam satu projek inovasi, innovation project, 5 students, 5 orang murid ditugaskan untuk membina model pejabat 3D. 3D model office, the time required to complete is 4 days. Masa yang diperlukan ialah 4 hari. Okay, diberi masa T berubah secara songsang, time varies inversely as number of students, N. Bilangan murid, N. Hitung masa, calculate the time in days if needed if number of students is double. Bilangan mana tadi? Okay, bilangan murid sini. Berganda 2 kali. Berganda 2 kali. Okay. T varies inversely as N. Ini senang lah. T varies inversely as N. T berkadar songsang dengan N. Okay, ini senang. So, di sini dia kata bilangan murid berganda 2 kali. Number of students is double. So, jika dia berkadar songsang, jika bilangan murid, if number of students double, 2 kali ganda, apa akan berlaku pada masa? What happens to time? Inversely proportional, berkadar songsang. Kalau N darab 2, then T bahagi 2 kan? T divide by 2, isn't it? Berkadar songsang. Inversely proportional. Ini darab, ini bahagi. Kalau ini bahagi, ini darab. This is divide, this is times, this is divide. That's all. So, masa dia 4 hari akan jadi 2 hari. Finish. That's it. Tak payah kira menggunakan K dan sebagainya. You don't have to use K and all that. That's all. Finish. Okay? Kalau awak nak guna K pun okay, can. But no need lah. Tak perlu. Okay, tengok sini. Diberi, okay, so ini adalah dari kertas 2 lah. This is your paper 2. Now, diberi, A ialah ini, A is this, B is this, C ialah ini. Okay. So, ini semua nilai-nilai yang sepadan. These are the corresponding values to each other lah, kepada satu sama lain. Ungkapkan A dalam sebutan B dan C. Express A in terms of B and C. A varies inversely. A berubah secara songsang dengan B dan kuasa 2C. And square of C. So, it varies inversely as both of this. Berubah secara songsang dengan 2 ini. So, let's write it down. A berubah secara songsang. This is joint variation. A berubah secara songsang dengan B, with B, and kuasa 2C, and C square. Macam ni lah. So, di sini B dan C kuasa 2, operasi dia darab lah. B and C square, the operation is multiply. Okay. Seterusnya, hitung nilai C. Calculate the value of C when
Okay, A ialah ini, B ialah ini. Okay. So, kita ada set lengkap. We have complete set. Dan kita ada ini. So, what do we do? Seperti biasa, cari apa K lah. So, this one, actually K sama dengan ABC kuasa 2. ABC square. You should know this already. But anyway, saya tunjukkan jalan kerja panjang. I show you the long working. So, K will be ABC square. Macam ni lah. Okay, so ABC kuasa 2 sama dengan ABC kuasa 2. That's all. Okay. So set lengkap, complete set we put on the right side. So A 21, B is 45, C kuasa 2, 1/3 kuasa 2. Sebelah kiri on the left side kita nak cari C. We want to find C. A 2.1, 2.1, B 2, 2, and then C kuasa 2. C square. Okay. Okay. So sekarang kita sudah boleh buat divide by 2.1, bahagi 2.1, bahagi 2.1, ini 10, this is 10, bahagi 2, ini ialah 5, ini 9 1/9, 1/9. 9, so this one 5, 5, 5, 25. So C ialah 5. C square is 25, C ialah punca kuasa 2, so plus minus lah. Plus minus 5. Okay. Di sini dia tak kata C mesti nilai positif. They didn't say C must be positive. So sebenarnya ada dua jawapan. Walaupun skema hanya bagi 5 positif. Mark scheme only give positive 5. Tapi sini ada dua jawapan. There are two possibilities. Yeah. Okay. Alright. So di sini kalau kita buat soalan macam ni, okay. Let me show you the mark scheme. So mana awak akan dapat markah? Where will you get the marks? So di sini dia guna kaedah K. They use the K method. So dia cari nilai K dulu. They found the value of K first lah. Okay. And then ini awak akan dapat markah juga. You will get mark for this. Because penggantian dia, substitution. This 105, 105 ini awak akan dapat dari sini. You will get from here. Sebelah kanan. On the right side is actually 105. Sebab sama dengan K kan. Equals to K. So ini sebelah kanan 105. Here. This value just now tadi. Okay. Then awak akan dapat jawapan di sinilah. So yes lah, kalau if we strictly follow the mark scheme, kalau kita betul-betul ikut skema, yes. Kalau jawapan salah, then mungkin markah ini susah untuk dapat, might be difficult to get, depends on your teacher, bergantung pada cikgu awak. Tapi kalau jawapan betul tak ada masalah, answer is correct, no problem lah. Tapi kalau jawapan salah, then markah jalan kerja, working mark, it will be difficult for your teacher because skema ikut kaedah ini. Just silly lah. Sepatutnya dia ada bagi markah untuk kaedah perkadaran juga. Proportionality also they should give you mark. It is part of your syllabus. Dia sebahagian daripada syllabus. So anyway, this is the risk lah. Okay, risiko yang awak kena ambil jika awak guna perkadaran. Okay, kalau tak guna K lah for SPM. For all other purposes, proportionality is better. Perkadaran lebih versatile, lebih senang digunakan. Okay, tapi maybe untuk SPM you stick to this lah. Okay. Okay. So tengok Terengganu. Jadual 3 menunjukkan beberapa nilai pemboleh ubah, few values of x and y. Okay, you can see here. Diberi bahawa y berubah secara songsang, y varies inversely as square of x kuasa 2x. Okay, so y varies inversely songsang, so penyebut lah. Okay. So K will be yx kuasa 2. So yx kuasa 2, set lengkap, complete set is here. Set tak lengkap di sini. Yx kuasa 2. 2m square, 2m kuasa 2 sama dengan yx kuasa 2. 1/2 darab 3 kuasa 2. 1/2 times 3 square. 9/2 divided by 9/4, 3/2 lah.
M square is 9/4. M ialah 3/2. Plus minus. So, C. Okay. Alright. Okay. Done. Habis. Habis. We are done with this practice. Alright. Okay. Here kelas bila dia berkadar songsang. Actually lah. Memang kita tak boleh ambil nilai negatif. Kita kena tolak nilai negatif. I just wanted to explain this again. Because kalau dia berkadar songsang, if it's inversely proportional, then contohnya jika Y berkadar songsang dengan X, we get this kind of graph, isn't it? Memang semua nilai positif. All will be positive value. Tak ada nilai negatif. So I just wanted to correct this study. That means memang skema betul lah. Kita tolak negatif. You reject the negative value. So C sama dengan positif 5. Okay? Tak ada nilai. No negative value. Jangan Okay, sini pun sama lah. Plus minus 3/2, but kita ambil nilai positif saja. You only take the positive value. Alright? Okay, kelas. Habis 1.2. We are done. Let's continue. 1.3.